Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Zakat adalah kewajipan umat Islam untuk menyucikan dan mengembangkan harta. Bagi simpanan emas yang anda ada, anda wajib mengeluarkan zakat apabila yang pertama, simpanan emas lebih 85 gram dan ke atas. Yang kedua, simpanan mesti lebih dari 1 tahun. Katakan hari ini, bertarikh 10 April 2025, anda sudah berjaya memiliki 85 gram emas anda yang pertama. Hari ini, anda masih belum wajib untuk mengeluarkan zakat. 1 tahun kemudian, 10 April 2026, jika simpanan anda kurang dari 85 gram, anda tidak perlu mengeluarkan zakat. Jika simpanan anda selepas setahun bertambah dari 85 gram menjadi 200 gram, kiraan zakat berdasarkan jumlah gram emas semasa yang anda miliki. Bukan emas sahaja yang dikenakan zakat, tetapi emas dalam akaun gap juga perlu dikira sekali. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.